Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah tentang 4 model super moped yang kini dilupakan oleh rakyat Malaysia. Jadi kalau korang nak tahu apakah 4 model yang dilupakan oleh rakyat Malaysia ni, korang tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro dulu guys. Number 4. Okay guys, untuk super moped di tempat keempat iaitu RFS 150 daripada Benelli. RFS 150 rasmi dilancarkan dalam pasaran Malaysia pada tahun 2017 untuk bersaing dengan Y15ZR dan RS 150 RV1. Pada awalnya sambutan agak memberangsangkan. Dulu ramai juga pemilik RFS 150 ni kerana harganya yang mampu milik. Harga permulaan dari RM6,988 untuk versi standard, manakala RM7,338 untuk versi SE. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 149.8cc, single overhead cam, 3 spark plug dan penyejukan cecair. Untuk maksimum horsepower 15.5 HP dan 13 Nm of torque. Untuk transmisi 6 speed ataupun 6 kelajuan. Antara punca model ini dilupakan mungkin kerana kurangnya pengguna pada masa kini, dan juga model ini dikatakan banyak masalah menyebabkan pengguna merubah arah. Number 3. Okay guys, untuk model ketiga iaitu Benelli R18i. R18i dilancarkan pada tahun 2021 ke pasaran Malaysia sebagai penyambung generasi RFS 150. Permulaan harga untuk model ini daripada RM7,999 sahaja, masih juga dikatakan sebagai mampu milik. Untuk spesifikasi enjin R18i ni 80% sama dengan RFS 150. Cuma berlaku sedikit perubahan pada bow dan stroke untuk mendapatkan sisi 175cc dan 18 HP bersama 15.1 Nm of torque. Untuk segi luaran hanya berubah pada headlight yang menggunakan projector light dan juga full LED meter dan juga lampu DRL yang ada dekat dada tu. Antara punca model ini dilupakan adalah kerana masa yang tidak tepat dan mungkin dikatakan sebagai telah terlambat sikit lah untuk keluar model ni. Daripada tahun pengeluaran RFS 150 tu pun agak jauh lah, daripada 2017 hingga tahun 2021 tu memang jauh. Kalau dia dah keluar tahun 2019 untuk model ni mungkin akan laku sikit lah. Number 2. Okay guys, super moped di tempat kedua iaitu WMoto F15i. F15i dilancarkan pada penghujung tahun 2021 selepas R18i dilancarkan. Model ini adalah super moped paling murah pada ketika itu, walau tak berapa nak super lah kan. Harga permulaan untuk model ini ialah sekitar RM5,990 sahaja. Model ini cukup sempurna untuk super moped di bawah harga 6K. Namun apa daya, kurang sambutan. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 149.2cc, single overhead cam, penyejukan udara, maksimum horsepower 10.5 HP, 11 Nm of torque. Untuk transmisi 5 speed ataupun 5 kelajuan. Antara punca model ini dilupakan adalah berpunca dari powernya yang kurang, kedua motor ini brand baru masuk Malaysia ketika itu, dan ketiga tiada radiator coolant. Number 1. Okay guys, untuk super moped di tempat pertama iaitu Aveta SVR 180. Aveta SVR 180 dilancarkan pada Julai 2022 ke pasaran Malaysia. Model ini dilancarkan bagi bersaing juga dalam kancah perang super moped di Malaysia, namun memakan dirinya sendiri. Harga permulaan untuk model ini ialah sekitar RM9,988, tidak termasuk road insurance. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder
China 175cc double overhead cam penyejukan cecair yang dapat memburkan kuasa sebanyak 16.8 HP dan 15.5 Nm of torque untuk transmisi 6 speed ataupun 6 kelajuan dengan sistem suntikan bahan bakar. Punca model ini dilupakan adalah sisi yang besar, power kecil. Spare part susah dapat pada waktu itu, harga yang tinggi tak berbaloi untuk dibeli. Reka bentuk yang aneh dan juga rakyat Malaysia belum percaya pada jenama Avesta ketika itu. Okey guys, jadi itulah dia tadi 4 model super moped yang kini dilupakan oleh rakyat Malaysia. Jadi apa-apa pendapat yang dikongsikan dalam video kali ini adalah berdasarkan kajian aku sendirilah. Jadi kalau korang ada apa-apa pendapat, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan loceng untuk notification video akan datang. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya murkaan, berkata tipu buruk padanya. Jasad berdiam bukannya takut, menunggu masa engkau berlutut. Aku berdiri bukan berpatur, harimau tidur jangan dikejut. Aku tahu kau banyak tipu helah, aku dasar dia perisi dan panah. Sekali lagi kau cuba merata, akan ku benam kau ke tanah. Nanti baru kau menyesal tak sudah. Ada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, usul periksa, lampias nafsu akhirnya murkaan, berkata tipu buruk padanya. Wah, aku dah puas menggalah, bila ku berdiam kau menambah helah. Hatiku penyam makin menang, sesekali terhantuk baru kau tengadah. Ini ku pesan jangan berulah, kalau tidak kau menyesal nanti. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, menuduh